Budak-budak hujan lah. Ini kali yang kedua dah sekarang ni. Sebelum ni budak-budak petang dia main takraw. Sebelum dia hujan lah. Ini macam semalam ada di area Kampung Talang kita main futsal. Okey lah ni apa? Okey budak-budak ni lah. Budak ni tak tahu hujan ni. Lapar ni. Tahu ke? Kalau macam tu kita ada program dia dah bola ke rumah lah. Rekon 10-20 rumah. Saya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waktu petang ini saya berada di kampung orang asli Ulu Mampas, yang mana kawasan sini sebenarnya adalah tempat permainan anak-anak muda sepak takraw, antara permainan yang menjadi tumpuan anak-anak muda di kampung Ulu Mampas ini. Dan sebenarnya beberapa kali saya dah datang ke sini untuk bermain sepak takraw. Ini adalah merupakan aktiviti yang wajib lah bagi anak-anak muda. Petang-petang dia main takraw di sini lah. Alhamdulillah hari ini kita datang, selain daripada kita beriadah nanti dengan anak muda, kita juga akan pergi santuni beberapa rumah untuk kita memperkenalkan calon. Dalam masa yang sama untuk kita bertegur sapa lah dengan mereka semua, bagi membolehkan mereka berkenalan dengan kita. Dan apabila perkenalan itu ada, maka mudahlah untuk kita berkomunikasi, untuk kita berhubung. Alhamdulillah buat masa ini, apabila saya sampai di kawasan perkampungan orang asli ini, saya diterima dan diraikan kehadiran. Dan saya percaya bahawa kawasan sini adalah mereka ni tidak memilih mana-mana pihak, tetapi semua yang hadir diraikan, semua yang hadir insya-Allah kita dapat berikan kerjasama yang baik. Dan inilah merupakan semangat bersama kita sebagai rakyat Malaysia dan warga negara Malaysia yang sentiasa mengekalkan keharmonian di antara kaum. Meskipun di sini kawasan dia agak terpencil, penduduk pun tidaklah begitu ramai, namun begitu mereka mengalu-alukan juga kehadiran orang-orang luar untuk sama-sama bantu membangunkan kampung ini. InsyaAllah kalau boleh 1 bulan 8 nanti keluar mengundi, InsyaAllah kita pilih yang terbaik, pilihlah Kereta Harapan. Terima kasih.